Ashraf Channel ni bos. Mantap kali konten. Kita pelan-pelan curi-curi pandang. Mantap kali konten kita pada kali ni lah. Kita nak buat konten dia itu. Kita nak buat konten spontan je kali ni. Saya nak buat konten. Saya nak buat konten yang menghargai korang semua. Dan saya nak ucapkan terima kasih video kita pada kali ni. And tanpa korang semua yang subscribe Ashraf, and tanpa korang semua, takkan bolehlah Ashraf berjaya mendapatkan 600 subscriber di YT Ashraf Channel. Alhamdulillah hari ni kita cukup 600 subscriber. Wow. Okay, kalau tanpa korang, kita takkan boleh sampai untuk sampai 600 ni. Bukan benda yang mudah yang nak Ashraf bersyukur kerana dapat fans and subscribe Ashraf. Dan kita dah berjaya untuk mendapatkan 600 subscriber sebelum masuk tahun depan 2020. Okay. And dalam masa sama ni video kali ni video Ashraf ucapkan terima kasih untuk korang. And video-video yang korang tengok pun terima kasih. Video daripada Ashraf Dusa, korang support Ashraf daripada dulu sampai dalam ni. And konten ni juga Ashraf kena bagi surprise di hujung video ni nanti. And dalam masa Ashraf terima kasih lah daripada video Ashraf akan cuba upgrade demi sedikit. Kalau tengok video Ashraf dah cuba dah edit. Okay, edit maksudnya approach. Okay, approach maksudnya upgrade sikit demi sikit upgrade. Sebabnya nak korang, nak ramai fans suka Ashraf ni, kita kena banyak sabar untuk kita buat kan tak? Kita kena ubah sikit demi sikit. Ashraf cuba dah ubah daripada tak comel mana editing. Ashraf cuba cari editing yang lebih comel and konten apa yang sesuai. Untuk setiap kali hari-hari Ashraf kena push konten, fikir konten, push otak Ashraf untuk fikir konten untuk korang, betul? Sebenarnya fikir konten ni kalau nak tahu bukan benda yang mudah, bukan benda yang spontan untuk bagi fans dan peminat tu untuk tengok kita, betul? Benda tu agak sukar untuk kita, okay? And memang payah lah benda tu. Sebenarnya kita nak bagi orang ni minat ni, kita Ashraf kena cari dari pemikiran yang betul, betul? Korang boleh juga komen dekat bawah. Saya semua tanya korang, kau boleh komen je kau nak konten ke apa, kau boleh komen dekat bawah. Dan Ashraf ambil semua komen korang, Ashraf jawab. Kau boleh bagi idea dekat komen, bagi komen mana-mana. Kau bagi je idea. Terus Ashraf buat konten react, konten ke apa, Ashraf cuba tunaikan kalau Ashraf boleh. Okay, and Ashraf cuba upgrade demi sedikit. And yang pertama Ashraf berjaya upgrade. Ibu Ashraf surprise telefon ke Ashraf tu. Bolehlah upgrade kamera ke, telefon ke, comel lagi kamera sikit. And dalam masa yang sama Ashraf ada surprise yang lain juga. Yang kamera Ashraf tapi Ashraf guna je telefon lama Ashraf tu untuk kamera telefon ni, untuk rakit video. Tapi Ashraf ada duit pula bila-bila. Nanti bila-bila atau beberapa tahun pula nanti Ashraf dah berjaya, nanti Ashraf akan beli kamera pula untuk korang. Nanti Ashraf akan beli kamera untuk bagi cantik lagi di depan ni. InsyaAllah Ashraf cuba upgrade demi sedikit. Cuma Ashraf boleh upgrade telefon ni, ibu Ashraf tolong ibu Ashraf beli yang baru dah. Ashraf gunalah telefon ni untuk buat video untuk korang. Bagi je lah. Je lah kan, sebab ini telefon baru. Dalam masa yang sama Ashraf ada surprise. Satu lagi surprise, korang kena stay tune, okay? Tapi dalam masa sama Ashraf ucapkan terima kasih pada korang yang tengok video Ashraf baru ni. Video apa tu? Video Ashraf bersihkan peti ais, video mukbang, video react, video hari jadi, video unboxing telefon, and video gaya, macam-macam video yang korang support Ashraf. And tanpa korang Ashraf tak akan dapat 100 subscriber, 200 subscriber, 300 subscriber, 400 subscriber, and 500 subscriber juga untuk korang, okay? And dalam masa sama adalah kamera pada comel dah. Kita dapat telefon baru tahun ni buat Ashraf beli. And kita ada surprise depan ni. Ashraf nak bagi tahu untuk upgrade video korang. And Ashraf bagi keluar Ashraf beli ni untuk korang dengar lebih jelas. Ashraf teka gambar. Ashraf bagi komen korang teka apa yang Ashraf beli untuk korang, tapi video tu akan jadi jelas. Teka. Kau dengar kan? Jelas kan suara Ashraf kan? Sebabnya Ashraf dah guna mikrofon baru. Tu dah. Ashraf beli mikrofon baru dekat TikTok. Tak lama sangat, tak lama sangat. Okay, Ashraf ni, kau ni. Ashraf dah beli mikrofon ni. Ashraf dah guna dah ni. Kau dengar jelas kan? Kau dah dengar jelas suara Ashraf. Ashraf tak ada buat lagi video ni baru sampai saat ni baru. Yang betul Ashraf nak buat lah untuk sampai 600 subscriber. Dan Ashraf nak buat unboxing ni. Okay, benda Ashraf dah buka dah lah. Cuma Ashraf tak tunjuk pada korang. Ashraf akan cuba upgrade. Tahun ni buat Ashraf surprise. Dan benda Ashraf beli mic pula. Beli mic untuk korang pula. Untuk korang dengar lebih jelas suara Ashraf. And
semualah berkaitan dengan YouTube. Okay. Dan sekarang ni jom kita unboxing dulu. Dan dalam masa kita dah happy dengan 600 subscriber. Terima kasih kepada korang semua. Dan kita lihat. Okay, kita sambung balik. And saya dah beritahu ni kita dah happy 600 subscriber. Dan masa sama kita akan unboxing mikrofon ni. Okay. Nah, kau dah pernah dengar saya nak pakai dah ni. Kau dengar je lah, ada mikrofon baru dah lah. Okay, kita ni dua kita dah. Nah, saya dah buka dah saat ni. Siapa saat ni sebab saya takut salah siapa. Okay. Sebab tu dah saya buka ni. Tadah. Tak lah mahal sangat tapi boleh lah untuk bagi jelas ke suara Syah ni. Daripada kalau angin kuat kipas kuat ke, dia boleh ke tu lah. Dia boleh. Betul bagi tu. Dia boleh dengar suara Syah lebih jelas lah. Tak dengar kipas, dia dengar suara Syah daripada kipas. Sebab kita dapat kecamik hari tu kan. Pak konten kau tu dia boleh ayat beri cik daripada suara Syah ni. Saya beli mikrofon ni. Tengok dah konten dia dah upgrade ni. Kita unboxing dulu tak dah. Ini kau tak dia. Dan jom kita unboxing. Tada! Kejap. Sekarang ni kita akan unboxing ni. Dia pada bekas gini boleh cah lah. Belakang ni dia boleh cah. Oh ni, belakang boleh cah dia ada bekas. Tada! Ni bekas dia apa? Dia ada dua mic. Kalau kita buat video dengan Aisyah nanti boleh lah pakai gitu. Okay, kita boleh tutup gitu. Boleh lah secah balik kalau tak ada bateri. Lepas tu dah je lah. Ngecah yang ngecah sebelum nikah dah lah. Okay. And tu dah. Masih sama saya nak unboxing ni satu lagi. Aisyah pergi ambil barang Aisyah ni. Kita unboxing dulu. Aisyah beli lapar. Aisyah dah beli dah lapar. Aisyah beli yang kecil. Ni Aisyah beli yang ni. Aisyah beli yang ni lapu. Tapi Aisyah beli dua. Lepas tu Aisyah wiki Aisyah langsung. Jadi Aisyah buat konten. Dia boleh pergilah subscribe konten Aisyah. Okay. Jadi kita buka sekejap. Dia panjang sikit. Dia nak buka lah payung. Kita Aisyah beli sisir. Beli je lah. Sebab rumah ni tak ada sisir. Habis sisir jadi hilang. Kita belilah sisir. Jangan tak boleh buka. Payah lah nak buka payah. Dia tak suruh buka. Kau tak tahu lah. Kayaknya boleh dah ni dia tak tengok. Yang ni besar sikit. Ada bagi yang ngecah. Bagi gear dia. Yo, baik. Benda tu aku tepi bambu. Tada. Okay. Sampai je lah konten kita pada kali ni. Saya dah lampu ni pun untuk korang jugalah. Jangan bagi cantik video tu, okay. Sampai je lah konten kita pada kali ni. And terima kasih kepada semua yang telah subscribe YouTube Aisyah yang mana support Aisyah sama ni. And sampai je lah konten kita pada kali ni. And sebetulnya jangan lupa untuk tekan button like, share, komen, subscribe dulu video ni. And terima kasih. Happy 600 subscriber kepada korang. And nanti kita akan sambung happy 600 subscriber, okay, insyaAllah nanti. And kita jumpa di next konten. Yang mana telah subscribe, terima kasih sangat-sangat. And kita jumpa di next konten. Bye korang semua, I love you. Jangan buru-buru kita pelan-pelan. Curi-curi pandang.